Kepada anda, sekiranya anda nak jadi tenaga pengajar TVET, penting untuk anda join dulu kursus induksi PPB, PPD, PP supaya anda tahu peranan anda sebagai tenaga pengajar, bagaimana anda memahami ekosistem dalam kolej kemahiran dan macam mana untuk anda nak pastikan anda boleh mengajar dengan cara yang betul memenuhi NOS dan juga WIM. Pada bulan Oktober ini kita akan buka kursus induksi selama 2 hari di mana program ini akan membantu anda memahami ekosistem TVET dan tenaga pengajarnya adalah daripada SIAS di mana mereka akan mengajar anda bagaimana untuk nak memahami sebagai tenaga pengajar terutama dalam bidang TVET apa yang perlu anda fahami. Dan program ini insya-Allah akan berlangsung pada 17-18 Oktober. Kursus ini adalah kursus induksi 2 hari. Untuk nak jadi tenaga pengajar TVET, saya cadangkan untuk anda pergi kursus ini dulu. Dan sekiranya anda berminat untuk nak join kursus induksi selama 2 hari, klik link beg biru ini supaya anda boleh mendaftar. Syarat untuk anda masuk kursus induksi ini adalah umur 18 tahun ke atas dan warga negara Malaysia. Di mana tuan-puan, saya cadangkan, saya galakkan untuk anda sebelum jadi tenaga pengajar TVET, pergilah kursus induksi ini.